Tidak beradab. Kerajaan KECAM sekerasnya pelajar hina Islam. Pijak Al-Quran, Fahmi. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Kerajaan mengecam sekeras-kerasnya insiden melibatkan seorang individu yang memuat naik kandungan pijak Al-Quran di platform media sosial Threads menggunakan nama akaun Ryan Da Silva. Merujuk kepada laporan bernama, Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil, menyifatkan perbuatan itu sebagai tindakan biadab yang menghina agama Islam serta mencabar sensitiviti dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Saya telah mengarahkan siasatan dan tindakan segera oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya. Sebarang perlakuan menyentuh sensitiviti agama dan mengancam ketenteraman awam tidak boleh diterima sama sekali, katanya. Tindakan-tindakan tidak beradab ini perlu ditangani segera dan kita juga mengambil langkah-langkah segera bagi memastikan ia tidak dimanipulasi oleh mana-mana pihak yang akan mengeruhkan lagi keadaan, katanya. Pihak berkuasa sedang menyiasat dan mengambil tindakan sewajarnya termasuk telah menangkap dan mendakwa individu tersebut mengikut lunas undang-undang. Semua pihak juga diseru untuk terus menjaga keharmonian yang telah dibina selama ini tanpa berkompromi dengan mana-mana pihak pelampau yang mahu menggugat keamanan di Malaysia, katanya menerusi kenyataan.